Hey guys, hari ni saya nak share pada anda macam mana nak cuci VVT solenoid. Dah halalang tu kita gantilah sekali dengan dia punya filter. And untuk buat job ni, kejap je. Tak sampai 15 minit boleh siap. Korang pun boleh buat sendiri kat rumah. Alright, so jom kita start. Memandangkan solenoid tu, dia duduk dekat belakang head. So kalau nak senang, kita alihkan dulu sekejap botol minyak steering ni. Soket ni korang cabut je macam biasa. Lepas tu dekat bawah ni ada sebiji bot 10 yang ikat dia. Okey, bila bot 10 ni kita dah buka, korang tarik sambil-sambil tu goyang-goyang sikit. Solenoid ni dia memang ketat sikit lah sebab kat dalam tu dia ada o-ring. Okey. So macam ni lah rupa dia. Okey, next kita nak ganti dia punya filter. Saya percaya mungkin ramai yang tak tahu kewujudan filter ni kan. Yang biasa kita dengar oil filter, air filter, betul tak? VVT ni pun ada juga filter dia. Location dia agak tersorok sikit. Yang ni VVT yang kita dah buka tadi tu kan. Okey, dia punya filter ada dekat sebelah ni. Okey, korang kena raba-raba sikit lah. Kalau korang rasa macam ada lubang untuk Allen key, itulah dia. And Allen key ni dia pakai saiz 8. Kalau boleh korang pakai Allen key yang elok sikit sebab kalau yang murah tu bukan apa. Kita takut bunga dia senang loose tau. Kalau dah loose, kena pula tempat sempit macam ni, memang banyak kerja nak buat. Inilah filter dia. Okey sahabat-sahabat. Mountain King ni dia specialist dan restore barang-barang suspension. Apa yang anda cari dia ada. Macam lower arm, absorber, brake pad, segala jenis bush, dry shaft. Barang-barang yang macam tu lah. Kalau siapa-siapa yang nak, korang boleh beli dekat Shopee, Lazada ataupun website Mountain King tu sendiri. Ataupun kalau korang berdekatan dengan area Batu Cave, lagi senang. Korang boleh walk in dekat kedai dia aja. Dekat situ pomen dia orang boleh pasangkan sekali. Harga okey, kualiti barang pun okey sebab Mountain King tu brand dia orang sendiri. Sambil-sambil tunggu kereta siap tu korang bolehlah lepak, main game, makan, tempat yang luas, ruang menunggu yang selesa, bilik solat pun disediakan sekali. Kalau korang nak repair ataupun check, especially bahagian suspension, dah ada bunyi ke yang tak sedap ke apa ke, link kedai nanti saya letak dekat bawah. Alright, berbalik pada cerita solenoid tadi kalau korang nak tahu, fungsi benda ni dia nak kawal berapa banyak minyak yang nak kena masuk ke sistem VVT untuk ubah kedudukan camshaft. Jadi, kalau benda ni rosak, enjin korang akan jadi kasar, semput, lost power, kuat makan minyak, benda-benda macam tu lah. Tapi yang paling famous saya jumpa, ori korang akan berkelip, lepas tu gear akan jadi gila. Kalau kita fikirkan logik akal kan, apalah kena mengena benda ni dengan gear kan, betul tak? Okey, macam yang saya cakap tadi tu lah. Barang ni dia kawal timing. Jadi kalau timing tak betul, pertukaran gear korang pun akan jadi tak betul juga. Kalau korang nak lagi yakin apa kata korang try cucuk scanner tengok. Kalau fault code tu dia detect P1349, memang sah lah. Korang cuba check yang berkaitan dengan timing. Selain daripada timing chain, korang bersihkan dulu solenoid ni. Buat yang murah dulu lah. And cara nak bersihkan dia, korang tembak je pakai throttle body cleaner. Okey, ni filter yang lama, kita gantikan dengan yang baru. Okey, kalau korang tengok saya rasa tak adalah kotor sangat, standard lah ni. Tarik-tarik minyak pun tak ada. Sebab tu, minyak enjin korang kena servis on time So filter ni, kita masukkan aja macam ni. Okey, sekarang ni kita dah boleh pasang balik. Macam biasa lah, korang pusing dulu pakai tangan. Pastikan dia masuk smooth Kalau dia ketat semacam tu, korang jangan paksa lah. Kita takut dia cross straight. Kalau dia smooth macam ni, lepas tu kita dah boleh ikat dia. Yang ni tak payahlah nak kuat sangat ikat tu. Biasa je. Okey. Kita proceed masukkan balik solenoid ke tempat asal dia. Pastikan korang tekan bagi dia masuk rapat Lepas tu kita ikat balik bot 10 ni. And last kali jangan lupa cucuk balik dia punya soket. Okey, siap. Tu je lah. Senang je kan? Last but not least, kita ikat balik botol minyak steering ni. Korang ikat agak-agak je lah, janganlah kuat sangat sebab botol ni kan dia plastik kan. Kang crack pula kan. Okey, saya harap video short ni bermanfaat. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang komen je dekat bawah. Nanti saya cuba untuk jawab lah. Alright, kita jumpa lagi next time.